Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Malaysia telah merayu keputusan ICJ tersebut. Okey, setelah merayuan sebagainya, Malaysia tidak meneruskan pada Mei, 23 Mei. Okey, ini ingat tarikh 23 Mei 2018. Mahathir akad sumpah bila tuan-tuan? 10 Mei kan? Mahathir angkat sumpah pada 10 Mei. Pada 10 Mei, Mahathir angkat sumpah. Pada 23 Mei, 13 hari selepas dia angkat sumpah, kabinet belum diluluskan, belum ada. Kabinet Pakatan Harapan, Kabinet telah mengangkat sumpah 21 hari bulan Mei. So, 21 Mei kabinet angkat sumpah. Tapi baru angkat sumpah. Belum masuk Dewan dan sebagainya. Pada 23 hari bulan Mei, pada 23 Mei, okey, dia macam ni. 10 Mei, Mahathir angkat sumpah. 21 Mei 2018, Kabinet Pakatan Harapan mengangkat sumpah. 23 Mei, Malaysia, Mahathir secara satu pihak mengumumkan tidak akan merayu. So, 21 Mei ke 23 baru 2 hari. Pegang kerajaan. Kan? Macam mana dia nak berbincang? Tak dibawa perbincangan pun kepada Kabinet Malaysia pada waktu itu. Malaysia telah mengambil keputusan untuk tidak meneruskan permohonan semakan. Ini saya baca RCI pada Februari 2017. Dengan keputusan demikian, keputusan ICJ yang memberikan hak Batu Putih tidak boleh dipertikaikan lagi. So, yang menjawab soalan tadi, so apa jadi pada Batu Putih? Boleh rayu? Dah tak boleh. Tidak boleh dipertikaikan lagi. Okey, pada Malaysia telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan permohonan pentafsiran. Tak ada. Dia tak nak teruskan. Kronologinya pada 10 Mei, Tun Mahathir diangkat sebagai Perdana Menteri. Peguam negara Tan Sri Apandi Ali tidak hadir kerana diarahkan oleh Tun Mahathir untuk cuti rehat atau dipanggil garden leave. Sebaik saja dia jadi Perdana Menteri, tak ada peguam negara, Tommy Thomas tak dilantik lagi pada masa itu. Dalam perjumpaan tersebut, isu mengenai permohonan semakan telah ditetapkan untuk pembicaraan. Di ICJ telah dipanggilkan oleh peguam cara negara. Tun Mahathir telah dimaklumkan. Permohonan semakan itu adalah pada 11 Jun sehingga 15 Jun 2018. So, sebenarnya, Mei itu, ada peguam datang pada jumpa Mahathir, dia kata, Tun, sebab peguam negara dah tak ada, kena bagi garden leave. Tun, kita bulan Jun ni, kita ada pendengaran kes Batu Putih ni. 18 Jun hingga 15 Jun, permohonan semakan. 18 Jun 2018 hingga 22 Jun, permohonan tafsiran. Peguam cara telah memohon arahan sama ada daripada Tun Mahathir sama ada kedua-dua permohonan perlu diteruskan atau tidak. Tun Mahathir telah bertanya sama ada Malaysia menyikis dan kukuh atau sebaliknya. Peguam cara negara menyatakan bertarikh 28 Mei dengan jawapan berikut. Saya terpaksa memohon maaf kepada beliau kerana tidak seorang daripada kami pun, peguam cara negara dan peguam cara negara dua, berada dalam kedudukan untuk memberitahu kepada beliau tentang merit kes itu kerana kami tidak terlibat. Hanya Tan Sri Apandi dan peguam-peguam tempatan dan pakar luar negara yang dilantik. Tan Sri Apandi dia disuruh cuti dah. Jadi dengan itu Tun Mahathir telah mengarahkan satu sesi taklimat diberi kepada beliau oleh pihak-pihak yang mengetahui
Setelah pertemuan itu, Peguam Cara Negara, ini bukan Peguam Negara, Peguam Cara Negara telah mengutus surat bertarikh 16 Mei memohon tarikh lapang Mahathir bagi mendapat arahan selanjutnya. Lanjutan daripada itu, Peguam Cara Negara telah mengarahkan Datuk Azizan, Ketua Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa, Jabatan Pengguna Negara untuk memberi taklimat kepada Mahathir. Okey, so taklimat itu telah diberikan. Ini kronologi Taklimat diadakan pada 17 Mei 2018 telah disampaikan oleh Dr. Brendan Plant. Dalam taklimat tersebut, Tun Mahathir telah mengemukakan beberapa pertanyaan dan telah dijawab oleh Dr. Brendan Plant berdasarkan keterangan saksi. Semasa taklimat tidak ada antara mereka yang hadir telah memberi sebarang pandangan atau ulasan tentang taklimat diberikan oleh Dr. Brendan Plant. Di akhir sesi taklimat, Tun Mahathir tidak membuat sebarang keputusan. Menurutnya, beliau memerlukan masa untuk buat keputusan. Susulan daripada taklimat itu, Tun Mahathir telah mengutuskan surat bertarikh 21 Mei kepada Peguam Cara Negara dengan berikut. Setelah meneliti, ini 21 Mei ingat 18 tadi, 17 dia dengar taklimat, 17, 18, 19, 20 tu 4 hari kemudian dia hantar surat kepada Peguam Cara Negara. Setelah meneliti cadangan dan tafsiran kes concerning the sovereignty over Pedra Branch, Middle Rock and South Ledge di Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Mahathir kata, saya berpendapat, Mahathir berkata, usaha ini tidak perlu diteruskan. Ini bila tuan-tuan? 21 Mei. Bila Kabinet angkat sumpah? 21 Mei. 21 Mei 2018, Kabinet angkat sumpah. Pada hari yang sama, Mahathir hantar satu surat kepada Peguam Cara Negara mengatakan kes Batu Putih tidak perlu semakan. Panjang lagi so banyak recommendation, tuan-tuan boleh baca sendiri, Google je jumpalah full 200 lebih muka surat, baca sendiri. Okay, so sekarang ni saya persoalkan, jadi apa pendirian PAS mengenai Tun Mahathir sekarang setelah berlaku dengan sebegini, dalam keadaan begini? Apa pendirian PAS? Kedaulatan negara ini, tuan-tuan. Ini bukan cerita Melayu, cerita Islam dah habis dah, tolak ke tepi dah. Ini kedaulatan negara. Kenapa dia nak pergi buang itu? Kenapa tu bagi saya beyond us. Kita pun tak tahu. Dia terima rasuah ke, dia ugut ke, dia apa ke, kita tak tahu. Dia nyanyok ke, dia tiba-tiba mimpi whatever ke, kita tak tahu. Tetapi yang kita tahu, dia buat keputusan consciously, secara sedar, tetapi sebelah pihak, sebagai sewaktu menjadi Perdana Menteri. Jadi saya rumuskan macam ni. Dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri 10 Mei. Rayuan sepatutnya dilakukan pada Jun 2018. 10 Mei 2018 dia mengangkat sumpah. 17 Mei 2018, Peguam Cara Negara telah membuat pembentangan ataupun melalui wakilnya telah membuat pembentangan kepada Mahathir. Pada masa itu Peguam Negara direhatkan oleh Mahathir. Tak lantik lagi Tommy Thomas. 21 Mei, Mahathir hantar surat kata tak payah diteruskan rayuan. Kabinet angkat sumpah 21 Mei. Hari yang sama Mahathir hantar surat kata tak payah buat rayuan. 23 Mei, surat itu berkuat kuasa. Jadi sekarang saya tanya pada soalan kepada tuan-tuan. Siapa pengkhianat? Siapa pengkhianat? Pada waktu itu, siapa pengkhianat? Mahathir yang dilantik oleh PAS sekarang. So, apa pendirian PAS dalam isu ini? Saya harap PAS ada buat pendirian dia. Harap PAS ada buat pendirian dia. Dan mendengar apa yang Adun Jengka kata mengenai murtad kepada Adun bekas PAS disebut di dalam Adun Pahang, dia kata Adun lawan bekas PAS itu murtad, dia kata. Murtad bukan masuk. Adun Jengka Syahril Azman telah mengumumkan satu kenyataan bahawa orang yang disebutkan telah murtad di dalam Adun kerana keluar daripada PAS. Keluar daripada Islam. Murtad bukan masuk keluar daripada Islam. Murtad bermaksud keluar daripada parti PAS. Apabila ada seorang ahli dewan yang tanpa segan silu memanggil saya dengan murtad, ini boleh disahkan oleh rakyat adalah. Ini adalah YB Tuan Muhammad Fadli Muhammad Ramli, Adun di dalam Negeri Pahang, dipanggil murtad oleh Adun Jengka Syahril Azman daripada PAS. Pelantikan yang YB Haris dan saya rasa yang Muhammad Lepah pun dengar. Ini mencelah. Wow, ini saksi yang dengar. Saya sahkan. Terima kasih.
Bagi mereka, perbezaan parti politik ini berarti keluar daripada Islam. Mereka nak tambah. Ada ucapan serius, ada ucapan bergurau. Oleh kerana saya kenal ini lama, murtad akan masuk keluar daripada Islam. Murtad bermasuk keluar daripada parti PAS. Murtad akan masuk keluar daripada Islam. Murtad bermasuk keluar daripada parti PAS. Saya rasa macam ni lah tuan-tuan, apa yang berlaku adalah adun jengka ni dia cakap. Mungkin, ini mungkin. Kan kita kata biasanya, kau ni Jawa murtad. Kita kata, Jawa murtad. Bukan kita kata dia kafir. Dia kata Jawa murtad. Dia kata dia dah tak Jawa. Walaupun dia bangsa Jawa, tapi tak reti cakap Jawa ataupun tak mengamalkan budaya Jawa. Okay? Kita kata macam tu. Tetapi dalam kes ini, dia kata, saya bergurau. Itu bergurau lah. Tapi kalau bergurau, kita pelik. Kenapa YB yang diguraukan itu? Dia kata, saya dah kenal lama dia, saya bergurau. Kalau dia dah kenal lama YB itu, kalau dia rasa YB itu bergurau, kenapa YB Fadli tadi, YB daripada yang dikatakan murtad itu tadi, membangkitkan isu ini dalam Dewan Undangan Negeri? Itu bukan bergurau nama dia. Itu memang satu perkara yang bagi saya, satu tuduhan yang sangat serius. Dia macam ni tuan-tuan. Murtad ini adalah satu tuduhan akidah.